Nah, ni sewa dia. Wah, kenapa banyak sangat ni? Tuan rumah. Hei, Kak Sarah, kebetulan saya nak cari awak. Rumah yang awak sewa tu, tiba masanya bayar sewa. Saya memang tengah cari bos Molly pun. Nasib baik saya sewa dengan bos Molly. Sebab sekarang rumah sewa semua harga mahal-mahal. Nah, ni sewa dia. Wah, banyaknya duit. Oh, saya bayar untuk 1 tahun. Kalau tak cukup, bagi tahu Awak ni demam ke? Kak Sarah, Selamat pagi bos Molly. sewa bulan ni belum bayar lagi lah. Oh, sorry bos Molly. I baru balik holiday skiing dekat Switzerland. Nah, ni sewa dia. Wah, kenapa banyak sangat ni? I rasa ni cukup lah untuk setahun lebih kot. Wah, kayanya awak ni. Biasa-biasa je. Bos Molly, awak kan tuan rumah. Takkanlah masih pakai baju kelawar ni lagi. Kenapa? Baju saya kan selesa. Nah, bos Molly, awak ambil lah ni. Mahalnya ni. Pakailah yang lawa sikit. Baru dah nampak macam tuan rumah yang kaya. Wah, terima kasih. Awak memang pengemis yang baik sekali. Bos Molly, you tengah kutip sewa ke? Oh ya, bulan depan tempat awak sewa tu seluruh kawasan pihak berkuasa dah nak ambil balik. So, dokumen sudah sign. Awak kena cari tempat baru tau. Oh iya ke? Kejap Hello Daddy. Tanah yang dekat kampung lama tu nak ambil balik Boleh tak Daddy buat perancangan lain? Lagi 50 tahun lagi ke? Boleh? Okey, bye. Okey, Bos Molly. Hari ni kira settle Gerak dulu. Wah, awaknya dia. Betul ke dia penyewa saya?